Kenapa lutut sakit bila turun tangga, tapi naik tangga masih boleh tahan? Ramai orang fikir ini sebab umur, tapi sebenarnya ada satu perkara dalam sendi yang ramai tak pernah diberitahu. Ramai mula perasan benda ini. Bangun dari sofa, lutut terasa kaku beberapa saat. Turun tangga terasa mencucuk. Kadang berjalan di mall pun lutut cepat lenguh. Siapa pernah alami situasi ini? Kalau pernah, tulis pernah di komen. Pergerakan yang dulu nampak biasa sekarang terasa berat. Ramai mula bergerak lebih perlahan dan berhati-hati. Dalam banyak kes, sebenarnya ia berkait dengan tindak balas keradangan dalam sendi. Apabila sendi sering tertekan, badan menghasilkan tindak balas ini yang mempengaruhi keselesaan pergerakan. Sebab itu, bahan seperti curcumin daripada kunyit telah banyak dikaji dalam keselesaan sendi. Menariknya, kajian juga menunjukkan piperin daripada lada hitam boleh membantu meningkatkan penyerapan curcumin sehingga kira-kira 2000%. Itulah sebabnya ramai pakar melihat kepada gabungan bahan semula jadi tertentu untuk menyokong kesihatan sendi. Jika mahu tahu lebih lanjut tentang cara menyokong keselesaan sendi secara semula jadi, boleh lihat maklumat pada pautan yang disediakan.